Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk sebelum ni kita ada belajar tajuk sahih dan mu'tal. Okey, sebutkan saya satu fa'il sahih. Kita buat revision dulu Kita buat revision. Sahih mudha'af sulasi. Jangan tengok buku. Mudha'af sulasi. Okey, pertama sahih ada apa? Ada pembahagian dia apa? Salim. Okay, good. Salim mudha'af mahmus. Okay, mudha'af. Saya kata mudha'af sulasi. Ingat? Okay, apa? Awak kata ingat tadi? Contoh. Okay, tak apa. Marra. Okay, mudha'af sulasi marra. Kalau rubai, wasa. Itu contoh. Okay, so marra kita akan fa'il tasrif fa'il madi marra. Cuma saya ingatkan pada hunna. Pada hunna mararna, antunna marartunna. Okey, 1, 2, 3, go. Marra marru marrat marrata mararna mararta marartuma marartum mararti marartuma marartunna marartu mararna. Ya'kulu ya'kulu ya'kulani ya'kuluna ta'kulu ta'kulani ya'kulna ta'kulu ta'kulani ta'kuluna ta'kulina ta'kulani ta'kulna akuluna kulu. Okey, uktub uktuba uktubu uktubi uktuba uktubna. Okey, dok. Okey. Okey, jadi buka muka surat. Hari ini kita akan belajar tajuk Af'alul Khamsah. Muka surat 139. Okey, kalau awak tengok Af'alul Khamsah, muka surat 139, dia ada satu muka saja. Okey? Hari ini saya kata tajuk ni agak berat sikit dan awak memang akan guna benda ni kalau belajar belajar bahasa Arab. Okey, memang tajuk hari ni penting. Okey, so 130 satu muka surat saja. Tapi saya akan ajar lebih mendalam lah. Okey, input tambahan. Okey, so okey, Ryan, bacakan saya ta'rif af'alul khamsah. Yang warna peach tu. Okey. So, okey, dok. Okey, so af'alul khamsah, pertama ciri-ciri pertama, sememangnya fa'il mudhari'. Okey, fa'il mudhari', dia takkan pergi dekat fa'il amar ataupun fa'il madi. Memang kita tengah bincangkan fa'il mudhari'. Okey. Al-kalimah, sambung. Okey, awak dah bahagikan isim, fa'il, huruf. So sekarang kita tengah belajar pasal fa'il. Tolong jangan confuse Kita tengah belajar pasal fa'il. So fa'il yang kita tengah belajar hari ni adalah fa'il mudhari'. Okey, kita sambung ke ciri-ciri seterusnya. Kepada yang ada alif isnain. Okey. Nanti buat ta'rif bismillah. Ta'rif. Okey. Alif isnain, wawul jamaah ataupun ya mukhatabah. Okey. So cari kat saya satu fa'il. Awak dapat tasrif So awak gambarkan je, ada visualize kat depan awak ni. Tasrif yang ada alif isnain. Tolong jawab. Sekejap. Awak fa'il yang ada alif musanna lah. Kalau alif isnain awak tak faham, alif musanna. Apa yang ada alif musanna? Yang lain fikir, jangan harapkan dia je. Saya fikir, saya boleh fikir siapa saja.
Go, cepat. Jawab. Fikirlah yang ada alif musanna. Alif musanna. Tak faham alif musanna tu apa? Ha? Okey, katakanlah yaktubu. Kat mana yang ada alif musanna ataupun alif, kalau istilah dalam buku teks, alif fil isnain lah. Yaktubani, good. Dah jawab yaktubani. Lagi? Taktubani, Asyik Ryan je. Okey, taktubani, okey. Carikan saya yang ada ciri-ciri seterusnya. Wawul jamaah, Ryan senyap. Wawul jamaah, jawab. Yaktubu kah? Cari yang ada wawul jamaah. Yaktubuna. Okay, lagi satu? Taktubuna, okey, good. Okey, so sekarang ni contohlah kita buat domer kat sini. Domer. Okey, wa sampai, sorry, bentar. Okey, domer wa sampai nahnu. Okey, wa huma. Okey, domer terbagi kepada 3. Dah banyak kali saya cakap. Domer, sorry. Okey, alif husnain, waw jamaah, kita dah ni. Okey, ya mukhatabah. Pertama saya nak tanya, mukhatabah tu apa? Mukhatabah apa? Jelas. Ha? Salah. Ya mukhatabah ni, ada nak jawab, ada nak try? Sebab ni susah sikit. Ha? Ya mukhatabah. Nak jawab? Okey. Okey, domer terbagi kepada berapa bahagian? 3 apa? Gaib, saya dengar. Gaib. Okay, good. Gaib, anta sampai antunna. Mukhatab, ana, takallim. Belum ingatkan? Sebut 10 kali gaib sampai gaib, mukhatab, mutakallim 10 kali. Siapa tak sebut tak dapat. Tak dapat apa? Tak dapat lah. Sebut. Go. Gaib, mukhatab, mutakallim. Apa terus? Mutakallim. Gaib, mukhatab, 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 mutakallim. Dah, belum? Dah 10? Dah, okey. So, domer terbagi kepada 6. Okey, sekarang kita tengah belajar tajuk af'al khamsah. Tapi saya akan ajar juga nasab dan jazam. Okey. So, okey. Dalam kelas-kelas sebelum ni saya ada buat 4 letak. 4 letak. Sekejap. Tolong jangan tengok buku. Jangan tengok buku. 4 letak. Okey. Okey, sebut daripada yang pertama. Doma. Doma dan marfu'. Okey. Marfu'. Okey. Sebab tu tak payah tengok buku, benda dah hafal. Kali ulang. Ni. Apa? Asrah, majrur. Okey, ni. Sukun apa pai dia? Majzum. Saya masih ada dengar yang salah-salah. Tak apa, yang salah tu tak apa. Tapi tolong hafal lah, ni benda basic. 4 baris ni. Okey? So, ada bakar. Go. Saya ada dengar maf'ul bi tu. Maf'ul bi nanti dulu. Okey ni. Maf'ul bi. Okey. Okey, tak ada lain belum lagi. Okey ni. Darjat. Ini belum. Dia dah belajar. Macam tu. Belum.
Okey, hari ni kita akan masuk huruf nasab. Ni secara ringkas ni tak ada dalam buku teks. Huruf nasab. So masukkan terus dalam sistem awak huruf nasab. An, lan, dia tu, zan, kai, lam kai. Kai tak payahlah, ada lagi zan kai lah. Okey. Satu harfu jazam. Harfu jazam ada yang dah tahu? Lam, saya dengar. Lama, lamun nahi, lam amar. Good. Lam amar. Okey. So masukkan terus dalam sistem. Dalam nasab. Okey. Sebelum masuk dalam sistem, kita kena belajar dia punya nahu. So af'alul khamsah ni, kenapa saya masukkan nasab dengan jazam? Sebab dia sangat berkaitan. Kalau awak belajar af'alul khamsah, awak tak nampak tujuan belajar benda ni lah. Okey. So kat sini fi'il mudhari'. Sorry. Okey. Okey, contohlah kita ambil fa'ala lah. Fa'ala. Okey. Yang ni mudhari'. Sorry. Sebab ni fi'il. Yaf'alu. Yaf'alani. Okey. And then awak akan buat kat sini. Letaknya kecil je. Buat kat sini al khamsah. Lepas tu awak dah senaraikan fa'ala, yaf'alu, yaf'alani awak tasir tadilah. Yaf'aluna awak tandakan dekat saya. Tandakan dekat saya. Ni. Tanda dekat saya. Okey, tanda ni nanti dulu. Okey. Awak boleh tulis. Time dah right. Habiskan. Boleh? Boleh? Tulis. Okey. Siapa lah? Awak dua lah. Okey sikit. Tanya Sapuan dengan awak. Mak, okey bangun. Awak tolong dia. Bisik je dia tulis. Baik, korang ni. Tasrif dah hafal, boleh tulis. Ya, awak betulkan, awak tulis dhamir. Tulis yang cantik. Mana? Yang tulis. Tulis dia guna tambah juga. Lah kecilnya ya. Okey. Good. Cepat. Okay, sekarang awak ambil marker, awak dua seorang bisik, seorang buat. Tandakan yang mana af'alul khamsah. Yang ada alif naik waw jamaah dengan ya mukhatabah. Oh sorry, saya tertinggal ya mukhatabah. So ya mukhatabah ni ya apa? Mukhatabah. Okay, good. Ya nun. Mukhatabah adalah daripada anta sampai mukhatabah. Saya dah terang tadi. Antunna, good. Anta sampai antunna. Okey, ya mukhatabah ni adalah ya pada mufrad muannas. So kalau ya tubuh mufrad ya mukhatabah kan? Kalau ya tubuh ya mukhatabah apa? Taktubina. Okey. Okey. Okey, itu saja. Okey dah. Cepat sikit. Ya ni. Ya, duduk. Dah. Duduk. Okey. Bagus. Okey, awak tanda kat sini. Mana satu yang ada alif naik dan waw jamaah ataupun ya mukhatabah. Okey. Good. Tak ni saya sambung lah. Saya sambung bagi laju sikit. Okey, duduk. Tak malah ni ya.
sampai habis lah sampai habis. Okey, sampai je anti anti taf'alina. Okey. Af'alul khamsah ni awak kena ingat satu kaedah kalau dalam i'rab tu dia ada namanya thubutin nun. Thubut ni apa? Thubut apa? Saya dah terangkan ada dalam doa kita hari-hari. Thubut maksudnya apa? Ya muqallibal qulub. Good. Tabbis qulubana. Okey, sekarang tabbis maksudnya apa? Thubut ni maksudnya apa? Thubutin nun. Thubutin nun maksudnya apa? Tetapkan nun. Okey, tetapkan nun. Contoh yaktubuna. Okey, dia ada nun tu tetap. Kalau hazfin nun maksudnya buang. Hazafa. Okey, buang nun. Okey. So kat sini taf'alina, kat sini ada ya mukhatabah. Okey, ni hari ni berat sikit tau. Masa tu tak apa. Hari ni ada berat sikit. Tajuknya berat sikit. So sebab hari ni awak akan dapat banyak input. Okey, taf'alina, so tanda sini. Okey. So yang ni kalau dia masuk huruf nasab. Nasab. Okey, sini nasab. Okey, contoh huruf nasab ada an. Huruf ada an. Kenapa dia jadi nasab? An. Okey. Contohlah. Saya kalau wahai ustaz, kalau boleh ataupun jika anda benarkan, saya mahu pergi ke tandas. Ayat biasa. Nak minta izin dengan ustaz. Awak macam mana? Lau sama tak ya ustaz? Saya hendak awak bahasa Arab. Saya hendak dulu saya tanya bahasa Arab. Uriduan. Okey, uriduan. Saya hendak pergi. Uriduan azhaba. Good. Uriduan azhaba. Ilal hamam. Ilal hamami. Ilal hamam lah Okey. So, contoh ni saya tak nak terangkan cara berguna ni tau. Saya nak terangkan contoh nasab. Okey. Ingat ni pun input kat kawan nahu lah. Kalau ada dua fi'il mudhari', sini contoh uridu. Ni fi'il apa? Fi'il mudhari' lah. Pada ana. Ana kalau saya kata ana mutakallim. Uridu an hab. Okey. Kalau jumpanya dua fi'il mudhari', ni fi'il mudhari' lah, uridu ataupun azhabu, dua fi'il mudhari', kena letakkan. Okey? So an ni adalah masuk huruf-huruf nasab. So jadi uridu an azhaba. Masuk je an jadi azhaba. Sama ke macam jar majrur? Masuk je huruf fi ke ila ke? Macam ilal hama. Dia jadi mi tadi, ilal hamami. So sama tak? Masuk je al ataupun masuk je huruf lain, lan, idzan, terus jadi azhaba. Okey? So azhaba ni adalah pada ana. So kita masukkan kat sini terus pada ana, nasab, azhaba. So awak kena buatlah. Okey, contohnya an pada yazhaba. Pada huwa. Huwa kan yazhabu. Kalau huwa yazhabu, masuk je an jadi yazhaba. Okey, huwa yazhaba. Okey, dekat fi'il mudhari', kalau awak ingatlah ni soalan ni susah sikit. Mabni dengan mu'rab. Mabni maksudnya apa? Mabni maksudnya apa? Sorry saya tak dengar. Mabni maksudnya apa? Tak berubah garis good, yang kekal. Mu'rab apa? Berubah good. Okey. Dekat fi'il mudhari' ni, kalau dia masuk huruf-huruf ni dia jadi berubah huruf akhir. Kat mana yang dia takkan berubah huruf? Masuklah huruf ni, contoh an yazhaba. An yazhaba, dua orang lah. Okey. Okey, tak apa. Masuk kat mana, saya nak terangkan kat mana yang dia tidak berubah.
bukan. Tu huruf pertama. Maksudnya baris akhir. Kita sedang cerita baris akhir ni. Okay. So dekat pada hunna, ya tu benar ataupun tak tu benar, hunna ataupun antuna. Okay, banyak ni. So semua fi'il mudhari' adalah mu'rab kecuali pada hunna dan antuna. So masuklah an ke lan ke ataupun masuk lam, lama ke, dia takkan berubah. Memang bari atas. Okay. Tu input tu. Ini berat sikit, banyak maklumat lah awak dapat. Okay, so saya padam dulu. Okay, so yang takkan berubah pada ni. Okay, pada hunna dan antuna. Okay, teruskan. Okay, so nasab ni pada hunna jangan tukar. Okay, so yang ni pun jazam. Okay, so kalau kat sini yazhaba, contohlah saya tidak mampu bercakap bahasa Arab tadi. Ni saya cakap bahasa Arab saya lam astati'. Okey. Saya tidak mampu tadi, lam astati' an atakallama. Kalau saya bercakap atakallamu, tapi disebabkan masuk huruf an, dia jadi an atakallama. Tapi perhatikan ni ada dua mudhari' ni. Dua mudhari'. So astati, yastati'a. Yastati'a huwalah. So astati'a, saya tidak mampu. Lam astati'. Kenapa dia mati? Biasakan ana astati'u. Dia mati sebab ada huruf jazam kat sini. Lam astati' an atakallama. Okay. Faham? Kat sini faham? Setakat ni faham? Faham Okay. So lam astati' an, sebab dia masuk ni, so jadi jazam. Jazam dia apa? Kat sini lah sukun. Okay. An ni huruf apa? Nasab. Dia jadi fathah. Okay, kat situ saya harap faham. Okay, so dekat jazam, okay, katakanlah yazhaba. So dekat jazam ni huwa apa? Huwa, okay, huwa kalau biasa huwa yazhabu. Nasab yazhaba. Jazam yazhab. Good. Saya dengar yazhab. Okay, so awak dah tandakan kan af'alul khamsah. Af'alul khamsah adalah pada sini yang ala ni. So dia akan jadi thubutin nun adalah ni ada waw nun, ditetapkan waw nun. Kalau hazfin nun, kita buangkan nun. Senang dia, buang nun. Kecuali pada hunna dan antuna, sebab dia mabni, bukan murab. So yaf ala, yaf alu. Okay, ni sama. Faham? Sama tu maksudnya. Kalau yazhaba, sini pun yazhaba. Cuma nanti dia kalau dalam i'rab tu dah ada cakap lah. Yang ini disebabkan hazfin nun, tapi alamat dia adalah alamat nasab. Alamat nasab di masa sebab ada huruf nasab. Yang ini dia kata kenapa yazhaba? Dia hazfin nun disebabkan dia jazam. Maksudnya dalam i'rab tu kita akan nak nyatakan sebab-sebab dia. Okey? Okey. So sekarang saya akan edarkan awak dua bagikan kumpulan. Perempuan 2 tim, lelaki 2 tim. Mana yang buat cantik, okey, saya akan bagi hadiah lah. Saya akan bagi hadiah sebab saya nak awak tampal kat kelas. So awak dapat apa? Tak tahu dapat hadiah dari saya, itu tak apa. So awak dapat pahala lah. Kata awak dapat jadi rujukan kawan-kawan. Okey, saya nak awak completekan ni. Buat ta'rif sekali af'alul khamsah. Ta'rif yang ada, dia adalah fi'il mudhari'. Ciri yang kedua apa? Dia adalah alif isnain. Yang ketiga, dia ada waw jamaah. Yang keempat, ya mukhatabah. Okey, buat ta'rif dia, awak tak kisahlah awak buat macam mana pun. Lepas tu buat ni. Ciri yang kedua hazfin nun. Af'alul khamsah. Fi'il lain yang bukan daripada yang saya tanda ni, bukan af'alul khamsah. Af'alul khamsah yang ada alif dan waw saja. Waw jamaah dengan ya mukhatabah, taf'alina. Okey, so awak buatlah jadual ni, awak lengkapkan. Ni pun lengkapkan.
Yang ni awak buat dia petak kecil, af'alul khamsah, awak tanda kamera mana satu yang awak rasa af'alul khamsah. Satu nasab dengan jazam. Buat nasab dulu. Jazam jangan buat. Dah settle nasab baru buat jazam. Okey. So saya dah akan okey. Okey, meja ni awak sini kan? Tak di depan. Awak bersama. Meja awak tak depan. Ini satu tim. Belakang satu tim. Ini boleh satu tim. So tolong buat cantik-cantik sebab kita akan tampal kat kelas. Okey, duduk. Diri lagi, diri. Balik bang diri. Semua diri, semua diri. Diri. Okay, simpan buku teks semua. Saya rasa awak dah faham dah. Simpan buku teks. Saya anggap awak dah faham. Saya nak tengok kefahaman awak. Okay, tolong. Tolong ini okey. Okey, nak ambil marker, boleh start. Bariskan, boleh start. Okey, saya bagi setengah jam saja. 30 minit. Okey, 30 minit. Lewat depan. Okay, boleh start. Siapa yang tulisan cantik, yang ni. Dalam sesi ni, kalau tak faham, terus tanya saya. Tak faham, terus tanya saya. Ada apa-apa soalan, boleh terus tanya saya. Lepas dah buat boleh duduk. Okey. Lepas dah buat boleh duduk. So ni je boleh. Okey. Boleh dapatkan marker, baris. Siapa tak faham, tanya saya. Tajuk besar dia af'alul khamsah, nasab dan jazam. Okey. Jam ni boleh. Tu ada gigi-gigi tu. Awak ni. Okey. Okey, boleh. Kalau sesi duduk, kalau sesi gigi. Okey. Silakan. Ada macam. Betul. Inilah buat jadual. Buat jadual macam ni. Sekarang awak lengkapkan. Faham tak? Okey, apa yang awak kena buat sekarang adalah, ini adalah jadual af'alul khamsah. So saya dah gariskan. Jadual kena ada ghaib, mukhatab, mutakallim. Lepas tu fi'il mudhari'. So pangkahkan sebelah dia. Sekarang ni fi'il mudhari' jadikan dia nasab. Yang ni jadikan dia jazam. Okey. Sorry. Fi'il mudhari'. Okey, boleh ikut yang awak nak. So kalau awak nak buat yang tunggu sampai jazam pun yang tunggulah. Okey, awak kalau main pulang. Tapi sama. Mudhari', nasab dengan jazam. Sama. Okey.
faham tanya. Okay, mungkin lah. Mungkin ada. Okay. Mungkin seorang boleh draft dulu. Draft kan. Okay, yang lain tolong bekerjasama, tolong draft saja. Ambil test pad, tolong draft kan dulu. Draft tu content dia tak cek. Macam-macam saya buat ke depan, content je, draft kan dulu. Saya nak tengok kefahaman awak. Tak tahu tanya. Ya Allah. Tolong draftkan apa dia je. Pakai mata. Awak tak ada. Jadi boleh cari kenal lain ke apa? Okey, tadi tu dia Al Khamsa. Tak faham tanya Tak faham tolong tanya. Jangan salah orang. Dari Bayash. Dari Bayash Romo. Yang senang. Alul Khamsa. Alul Khamsa, jangan salah. Potong ni je bawah dia. Af'alul Khamsa. Jangan salah aja. Af'alul Khamsa. Bagi salah sini kita bawa. Bawa. Yang bawa kita tahu dulu. Apa? Saya dah terangkan dah, Tomer. Pendorek. Lepas tu Alul Khamsa tu kecil je, petak kecil je untuk buat bangkang. Oh, Alul Khamsa. Nasab dengan jazam. Lepas tu saya suruh draft. Digunakan lain menu. Cepat, 25 minit je lagi. Okey, Jazam nanti dulu. Sebab Jazam sama je. Yang penting lengkapkan sebab nasab. Domer, Vendorek, Khamsa, Nasab. Tapi kolom Jazam ni buat.
Cuma tak payah lengkapkan jazam. Jazam tak payah lengkapkan. Nasab saja. Boleh mengiring ke boleh? Boleh. Boleh. Good. Jazam pun nasab ni. Apa ni nasab? Ada baris awak? Nasab. Sama je. Yang lain semua sama dengan nasab. Sebab kalau af'al khamsah, nasab dengan jazam sama. Baris. Dia hasfi nun. Betul ni hasfi nun. Apa ni? Dia hasfi nun juga. Kawan awak dah ada progress ni. Kawan awak dah ada progress. Tak adalah dah ada progress. Dan dibuat tu cantik lah, cantik. Tak faham, tanya saya. Kalau rasa nak confirmkan pun tanya saya. Dekat bawah ni, awak tulis kontak sikit. Boleh tulis makna apa? Af'al khamsah, fi'il mudhari', alif nain, wa jamaah ya bawah. Bawah ni. Ruang. Buat bintang macam tu, ada nota. Lepas tu tulis hazfi nun. Okey. Ikut kreativiti awak. Contoh awak dah buat jadual ni kan? Dekat bawah sekali tu ada ruang, boleh buat ni. Fi'il mudhari', lepas tu hazfi nun mesti tulis. Ni boleh seorang lagi tulis kat sini. Ada mana lagi? Jadi fi'il mudhari', ni tulis nasab. Seorang lagi tulis sini. Jazam nanti dulu, nasab dulu. Banyakkan nasab. Okey. Okey, seorang ambil sini, seorang ambil nasab. Awak sini sikit. Boleh nasab. Kena draft dulu. Takut salah. Ambil tespad, draft dulu. Nasab. Baris dia macam mana? Siapa yang Astagfirullah.
kalau bulan tu dia buat mengiring lah. Okey je mana-mana. Mana okey je, okey je. Ni sana buat dah sekali. Maksudnya sana jap, awak sana jap. Sini dah satu penulis. Sini buat dah 3 penulis. Dorek, ni ada buat nasab kurang lagi. Boleh nasab lagi. So ni memang Dorek awak tinggal dulu kan ruang kan. So nasab buat dulu. Kalau Kamsa buat kecil tadi. Untuk ASN dulu. Ni memang Dorek. Kalau Kamsa tak ada. Okay. Buat dua ni lah, dua apa? Dua orang tulis. Maksudnya sini tak buat sangat. Yang ini dah boleh buat fa'il apa? Fa'il mudhari' biasa. Seorang lagi penulis ini nasab. Buat dua penulis yang tulisan cantik. Betul tak? Mana baris? Baris Okay, cepat 20 minit lagi, 20 minit. Okay guys. Sekejap, fokus sekejap. Okay. Saya takut masa tak sempat. Saya nak awak buat draft af'al khamsah, tandakan pangkah. Yang penting petak ni dan nasab kena siap. Ni dua ni. Nasab dan pangkah ni af'al khamsah. Yap. Buat ni nasab dulu. Buat nasab dulu. Buat nasab dulu. Yang ni awak pangkahkan mana dan nasab. Sebab saya nak tengok kefahaman dulu. Okey. Okey, buat pangkah dulu dengan nasab dulu Saya nak tengok kefahaman je dulu. Sebab faham dorang awak dah hafal. Tolong draftkan dulu nasab dengan baris sekali. Dah, tengok dulu. Mana nasab? Ni. Bukan, saya nak draft dulu. Jangan buat dulu, nasab dulu. Ni nasab apa? Ni lah nasab ni. Yashroba, ni yashrobu, yashroba. Bukan. Dia ada kena hazfi nun. Ni biasa. Nasab tak ada? Buat draft dulu, nasab. Nasab kat sini. Kat sini. Buat nasab. Ni kan? Dia macam ni. Dia sebelah ni pangkah. Maksud tinggalkan yang ni dengan yang ni je lah. Tinggalkan? Maksudnya yang ni tak payah pangkah lah. Tak pangkah lah juga. Semua af'al khamsah ni adalah fi'il yang ada alif nun, waw nun.
So yaf'ala ni. Yaf'ala ni fi'il mudhari' biasa. Masuk sini baru jadi yaf'ala. Faham? Maksudnya apa tu? Semua yang ada alif nun waw nun. Kena bangkang. Bangkang tepi dia. Oh, okey. Good. Mana nasab awak saya nak tengok? Tak ada. Tolong draftkan nasab, saya nak tengok baris dulu. Draftkan baru bagi saya, baru tulis. Yang nasab tolong draftkan dulu dekat tespad, baru bagi saya tengok. Bagi saya tengok baris. Awak cakap Tashribina. Tashribina. Sekejap. Sekejap. Saya ngomong lagi. Sekejap. Tashribina. Tapi rohnya awak tinggalkan dulu lah. Saya yakin Tashribina. Cuma sebab ni untuk awak dah buat ni. Salah. Sekejap. Ni nanti awak conteng sikit. Okey, ni eh. Bang takalam tu eh. Badan buat tulis kat tepi ni. Very good. Ni apa? Nasab. Nasab kenapa? Yaf'alu, yaf'ala lah. Yaf'ala, yaf'ala, yaf'alu. Taf'ala, taf'ala, yaf'alna. Nasab kan? Pada atas. Taf'ala, taf'ala, taf'alu, taf'ali, taf'ala, taf'alna, taf'ala, naf'ala. Okay. Bagi saya balik. Ha? Nasabnya apa Indonesia? Nasabnya, atas mana draft? Bagi saya tengok. Draft awak buat belum? Kan saya dah ajar tadi. Awak fikir dulu. Tadi grafnya. Saya ambil tu tadi. Awak nak buat. Dia senang je. Awak sepatutnya awak kena buat nota sikit, tinggalkan bawah sini sikit. Sepatutnya ada hazfi nun.
Itu buat tu. Buang nun Fi'il je, mudhari' alif naik wal jamaah. Tapi tak apa. Buang nun Buang nun saja. Tapi ni jangan buang. Sebab ni mabni. Yasrobna dia takkan berubah. Yasrobu, yasroba, yasrobu, Yasroba. Yasrobu. Tasroba, yasrobna. Ni jangan tukar. Set. Ni bu ke ba? Yashrabun. Ba lah nasab. Kena buang nun, bu je. Ya, hazfin nun. Sebab tu awak belajar ni pentingnya awak belajar af'alul khamsah. Jadi Af'alul khamsah, benda ni awak dah klasifikasikan dia mana satu yang af'alul khamsah. Yang ni bukan af'alul khamsah pada wa ni, tapi dia berkaitan dengan nasab. So awak dah klasifikasikan dia, dah kelaskan dia af'alul khamsah, awak tinggal buang waw nun je. Okey? Faham? Ni pun pangkal lah. Yang ni pangkal lah, ada ya mukhatabah. Dua-dua ni. Kan dah belajar ya mukhatabah, ada alif isnain. Itu macam yashrabun kena buang Wow. Ya. yashrabu je. Ha. Wow dia tak payah buang kan? Waw tak payah buang. Tambah alif dekat situ. Tambah alif. Waw lepas tu alif. Dia tak boleh pakai pen merah. Bukan pen merah, marker merah. Pen merah. Pakai marker merah lah, marker merah. Merah nampak tak? Boleh lah. Merah terbelang lah kepada awak. Kalau awak rasa nak cantik. Ini tinggal buang ni je, buang waw nun. Mana draft? Saya minta dah tadi. Okey. Tegakkan, tegak. Semua sumbang idea. Tengok Raya ni buat betul ke tak betul? Saya dah bagi kaedah dah. Buang hazfin nun, buang waw nun. Macam mana? Ini buang yap. Buang yap. Nasab apa buang yap? Yap ala good. Ni hazfin nun. Yap ala. Yap alu. Awak mana draft? Ni draftkan dulu ni. Seorang buat ni, semua buat. Draftkan dia. Lepas tu buat baris. Nasab. Buat conteng-conteng je, tak payah cantik. Sebelum tulis ni dulu. Okay, cepat bariskan. Bariskan pakai pen merah. Ada, marker merah tu. Sekejap, baris jangan salah Mana baris? Baris mana baris? buang ni lah tu dah tolong. Yaf'alu. Buang nun je. Dia nasab, hukum dia nasab. I'rab dia nasab tapi dia berbaris depan. Dia macam at-talibuna. Pernah awak dengar contoh ja'a talibuna, pernah dengar talibunu? Dengar kan? Dia mesti talibuna. Tapi ja'a talibun dia masih dalam fa'il. Masih dalam keadaan fa'il.
Faham? Tapi dia waw, dia marfu' bil waw. Dia bukan marfu' bil dhammah, marfu' bil waw. Okey. 4 minit lagi. Apa tak siap tak apa, kita sambung esok. Tapi siapa siap dulu dia ni lah. Ha? Jangan buat tak cantik tak apa. Jangan buat tak cantik. Saya rasa tim sana. Ha? Yaf'alu, taf'ala, yaf'alna. Taf'ala, taf'alu. Taf'ali, taf'ala, taf'alna. Ya. Okey. Kumpulan ni dia dah siap dulu. Tanya, dia siap dululah. Tapi cantik tak cantik tu nanti dulu. So saya tetap akan bagi hadiah dulu sebab dia siap dulu untuk hari ni punya kelas. Esok nanti kita sambung jazam. Okey? So esok kita sambung jazam. Sebab nanti awak dapat hadiah jugalah. So tak apa, buat cantik. Cuma kumpulan ni dia dapat hadiah. Yang dapat untuk yang paling cantik dan paling banyak nota yang tu Hasbinun, yang ditulis ni. Dorek, alif lain, berjamaah yang bertambah. Jazam yang waktu dia. Bang. Ini nanti Kimi dapat spoiler awal. Nanti Kimi dapat spoiler awal gambar busuk. Kimi dah ready. You ready? Okay. Alalang buat jazam. Jazam, yaf'al. Yang lain semua sama. Yaf'ala, yaf'alu. Jazam lah. Kalau dia masuk huruf jazam. Contohnya yang saya terangkan tadi, lam astati' mati. Jadi kalau lam yastati', lam ya, af'al khamsah untuk apa dengar untuk af'al khamsah baris sama. Nasab dan jazam. Faham tak? Af'al khamsah. Okey, mana satu af'al khamsah? Ni awak dah tanda ni. Kenapa tak synchronize? Okey, tak apa. Ni kan. Sama semua baris. Yang tak samanya ni sebab dia murab. Sorry, dia mabni. So ni pun taf'alna. Sini anna mana hunna. Ni yaf'alna, ni pun sama yaf'alna, taf'alna, ni af'al, naf'al. Ini sama, taf'ali, taf'alu. Faham? Okey, ha? Kalau taf'al jadi taf'al. Nah, betul. Tapi nasab. Okey, saya terangkan Contoh. Raja'a maksudnya apa? Bukan. Raja'a talibun, telah pulang seorang lelaki. Talibun jadi fa'il. Raja'a at-talibun jadi fa'il. Kalau raja'a tiga lelaki. Raja'a at-talibuna. Dia fa'il marfu'. Tapi kenapa tak talibunu? Faham? Dia jadi marfu' bil waw. Faham tak? Okay guys, stop. Tak apa, sambung esok. Okay? Cuma kumpulan ni hari ni dia menang lah. Okay, at-talibun. Okay, saya nak bagi tahu kenapa contoh raja'a. Kenapa contoh ada soalan kawan awak. Taf'alina. Guys. Jap, fokus jap. Soalan ni penting ni. Taf'alina. Dia baris atas, nun baris atas. Tapi dia nasab. Ya. Saya just sikit. Ni input. Ya. Guys, tengok jap. Raja'a at-talibun. Okey, ni baris. Ni apa ni? Ni fa'il madhi, yang ni fa'il mudhari'. Sorry, ni fa'ilun.
Kalau dia jadi 3 laki, raja'ah atau libuna, dia marfu', tapi dia baris atas. Dia marfu', fa'il juga, raja'ah atau libuna. Misalnya kawan awak, dia marfu', tapi dia marfu' bil, dia bukannya marfu' bil dhamma, dia marfu' bil waw. So sama juga dengan contoh taf'ali. Taf'ali kalau baris atas dia tak jadi taf'aliyah ataupun tak jadi jazam taf'ali, tak. Dia sebab dalam tu ada hukum nasab, dalam tu ada hukum jazam. Sama kat dengan ni. Dalam tu memang ada hukum dia, tapi baris af'alul khamsah dah macam itu, kita hazfin nun saja ni. Tu saja. Baris dia hazfin nun sama dengan ni. Baris dia dah memang waw nun. So dia marfu' bil waw. Kalau dia dekat maf'ulun bi atau di bai ni. Atau di bina. Kalau dia dekat tempat maf'ulun bi. So dia marfu' bil ya. Ni tetap na. Atau di bina. Atau di bina. Okey? So saya harap awak faham lah kenapa dia nasab tapi dia tetap tetap macam ni kan. Yaf ala. Dekat jazam pun yaf ala juga pada atas. Jazam mati. Okey? Faham? Faham? Faham Okey. Itu saja untuk kelas hari ni. Itu saja untuk kelas hari ni. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Ustaz Rauf kata pergi apa? Bilik ICT lah. Kemar meja dulu jap.